Ya, assalamualaikum guys, selamat bertemu channel itu MG Production. Jadi kita di segmen unboxing lah. Okey, begini kita akan unboxing barang dan makanan. Dia bersatu lah. Untuk pada ini dah Military Egg. Okey. Military Egg ini apa? Dia macam gacha, mainan macam boleh buat tapi dia betul telok punya. Ni. Saya kasi ni lah. Packaging dia dah terbalik. Okey, tapi ini fun fact untuk pengetahuan apa semua. Ini ada tarikh eh. Kita ada. Oh tak, nampak tadi. Nampak ha? Tu. Itu 30 bulan 9 2024. What? Ini dah 26 dah 2 tahun lah, lebih kurang macam 2 tahun. Okey. Kita guna sebelum bukan spray ah. Okey. Kita luar dia macam ni, luar dia macam ni. Ada gambar-gambar orang perang, ada jab, sawat semua. Okey. Ini Fantasy House. Okey. Kita buka. Ini telur dia macam ni. Polos semua. Buka. Okey. First kali kita akan dapat kebal lah. Okey. Kebal dia lumayan okey eh. Boleh pusing-pusing macam ni. Nampak? Di bawah dia ompong kosong lah. Okey. Terapa dan sini kita akan dapat coklat. Ini dia. Coklat coklat. Okey, coklat. Kita akan dapat satu lah, bukan dua. Dapat 3 coklat. Jadi dia mungkin persalan kot bagi seorang yang lain. Dan kita akan dapat 3 sudu macam ni. Dan kosong. Okay, salah tak dulu. Ini nak tahu harga dia berapa? Harga dia di sini cuma RM3. Nampak? Itu harga RM3. Nampak? Tu dah RM3. Okey. Yang mesti murah RM3 kita akan dapat 3 coklat ni. Dan satu kapal terkebal yang keren. Yang gokil lah. Boleh tembak-tembakan. Ni boleh pusing, ada katanya boleh art function lah, dia taklah kaku macam ni boleh gerak sini. Okey. Saya akan mau cuba coklat dia. No. Wait. Saya akan cuba coklat dah. Dia kata dia guna sebelum, bukan expired date. So kita boleh guna lah. Ni punya coklat, ni kopi also sebab dia link ni, dia macam. Cuba. Kita akan cuba yang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god! Wow! Bau dia agak sedap. Okay, nampak ah, dia tekstur dia tu masih apa? Masih okey lah. Kan, masih okey kata. Nice. So kita akan cuba lah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Nak ambil dah pun. Mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Rasa apa tak? Ni, saya suruh kameraman saya rasa. Sedap sikit sama-sama. What? Macam kan? Apple file. Ni mau? Ni ada seorang lagi. Okey. Okey, dua kata sedap. Ha, ini
bermakna coklat ni memang dibuat tulis coklat betul-betul lah. Dia tak boleh apa ramai. Dia boleh juga tapi sebab dia katakan tu guna sebelum tu bermaksud dia kata kalau guna sepatu atas tu dia tak elok lah, ada kurang kualiti produk dia tu dia menurun. Bukan expired. Okey. Ini kita akan dapat 3 coklat Choc Cup dan 1 kapal terbang. Okey. Sini berakhir video saya. Okey. Kalau kalian suka video macam ni, komen dan subscribe. Dan cepat like juga. Kita menuju ke 1000 subscriber. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.